Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Artinya, wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan bersungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah ketika ia masih kanak-kanak. Keterangan ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya alaihi salam supaya berpegang teguh kepada kitab Allah dengan penuh kesungguhan dan komitmen. Perintah ambil dengan kekuatan menunjukkan tuntutan kesungguhan dalam memahami, mengamalkan dan mempertahankan wahyu. Allah Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Yahya hikmah dan kefahaman agama sejak usia kecil sebagai tanda kemuliaan dan pilihan ilahi. Antara petunjuk ayat yang pertama, ilmu wahyu perlu diambil dengan kesungguhan, bukan secara sambil lewa. Kedua, kematangan iman dan hikmah tidak bergantung kepada usia, tetapi kepada kurniaan Allah dan kesucian hati. Ketiga, pendidikan agama perlu bermula sejak kecil kerana hati yang muda lebih mudah menerima kebenaran. Kaedah beramal yang pertama, hendaklah kita mempelajari Al-Quran dan agama dengan disiplin serta kesungguhan, bukan sekadar pengetahuan umum. Kedua, hendaklah ibu bapa mendidik anak-anak dengan Al-Quran sejak kecil agar terbina jiwa yang dekat dengan Allah. Ketiga, hendaklah kita memohon kepada Allah hikmah dan kefahaman dalam agama supaya ilmu membawa kepada amal. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman agama yang benar dan menjadikan kita dan zuriat kita sebagai pecinta Al-Quran dan orang yang beramal dengannya. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.